Alhamdulillah, hari ini Muslim Care Malaysia berada di stadium tertutup Kompleks Sukan Negeri Terengganu bagi menjayakan program Himpunan Malan Palestin Bahu untuk Gaza. Tujuan program ini diadakan adalah untuk bagi mengumpul dana untuk saudara-saudara kita yang tertindas di Palestin. Bersempena Karnival Hebat 2.0, anjuran bersama Urus Setia Belia, Sukan dan NGO Terengganu UBSNT dan Muslim Care Malaysia Society MCM. Kan pada malam inilah kita akan adakan beberapa acara, antaranya sembang santai Global Sumut Flotilla yang disertai oleh saya sebagai salah seorang peserta Global Sumut Flotilla bersama Setiausaha Agung Muslim Care Safwan Ujar dan dua lagi peserta iaitu Ustaz Mat Muhammad Abdullah atau Ustaz Mat Kecik dan Asmawi Mukhtar. 92% of Gaza were destroyed. Now, no any buildings, no homes, no roads, no hospitals, no universities, no schools, no infrastructure. Even water plants were destroyed and bombed by the Israeli war jets. Mereka ni jahat, melampau, berkuasa, berpengaruh sampai tahap tuan-tuan dia buat apa pun kau tak boleh ambil tindakan dekat diorang ni. Sumut itu lahir apabila mereka berani berkata, hari ini engkau merobohkan sekolah kami, merobohkan rumah-rumah kami, kami akan bina hari ini dan keesokannya. Itulah semangat Sumut, yang mana mereka tidak pernah berhenti untuk berjuang. Dan kita melakukan Sumut di tanah air kita dengan menghantarkan bantuan tanpa henti. Dan juga diadakan pidato mengenai Palestin oleh Presiden Muslim Care sendiri, Tuan Haji Zulkifli Wahidan. Jadi syukur kat Allah SWT. Malam ni juga banyak penduduk-penduduk yang datang ni, subhanallah, daripada RM1, RM2, RM500, RM1,000, RM5,000, RM10,000, RM30,000, RM50,000. Subhanallah, ada juga organisasi yang menyumbang RM100,000. Dan ada satu lagi yang paling tinggi, menyumbang RM250,000 untuk Gaza. Marilah sama-sama kita bersolidariti dan kesatuan serta tindakan yang berkesan. Marilah sama-sama kita realisasikan bahu untuk Gaza. Takbir! 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 Dan diadakan juga acara pelancaran tabung bahu untuk Gaza dengan penyertaan berbagai badan korporat yang beri sumbangan dengan sasaran kita untuk mengumpulkan 3 juta untuk dihantar ke saudara-saudara kita di Gaza. Alhamdulillah, Muslim Care Malaysia telah berjaya mengumpul 1.4 juta dan sasaran kita adalah sebanyak 3 juta. Kita masih lagi kekurangan 1.6 juta bagi untuk kita salurkan kepada saudara-saudara kita di Palestin. Mempersilakan merabi sejuta ummah untuk tampil ke pentas bagi menerima anugerah tokoh merabi anak muda sempena Karnival Himpunan Belia Terengganu Hebat 2.0. Takbir! Dan turut tidak ketinggalan untuk memeriahkan acara ialah persembahan nyanyian daripada kumpulan Rabbani. Teruskan bersama Muslim Care Malaysia, bantuan kemanusiaan berorientasi sebadan, tepat pada sasaran, tepat pada waktu.